Retinol, anda semua pasti kenal bahan ini kan? Bahan yang sudah lama dianggap sebagai bahan paling hebat untuk melawan tanda-tanda penuaan terutama garis halus dan kedutan. Tapi hari ini saya mau perkenalkan satu bahan yang mungkin lebih power daripada retinol, terutama untuk garis halus yang terbentuk akibat pergerakan wajah secara harian. Kedutan halus bila anda senyum, berkerut, bercakap yang dipanggil dynamic wrinkles, dan bahan-bahan ini sangat fokus untuk atasi masalah dynamic wrinkles secara spesifik ya. Menariknya, bahan-bahan ini bukan sekadar bantu perbaharui kulit tetapi bantu rilekskan otot wajah secara lembut tanpa jarum, tanpa rawatan yang agresif. Jadi hari ini saya akan perkenalkan kepada anda gabungan dua bahan aktif yang semakin terkenal dalam dunia anti-aging dan skincare teknologi tinggi, iaitu Algaroline dan Net Plus. Let's glow together. Hai glowers, retinol memang ada track record yang kukuh dalam dunia anti-aging sehingga ia mendapat gelaran the gold standard in anti-aging ya. Di pasaran, retinol memang boleh didapati dalam pelbagai jenis produk, terutama dalam serum. Retinol ini sebenarnya salah satu bentuk vitamin A dan ia sangat terkenal sebab kemampuannya untuk merangsang pembaharuan sel, meningkatkan penghasilan kolagen dan menjadikan kulit lebih halus, lebih sekata. Retinol juga bantu kurangkan garis halus, pigmentasi, jerawat dan juga tekstur kulit yang kasar. Sebab itu, ramai dermatologis, ramai pakar kulit cadangkan penggunaan retinol untuk mereka yang nak mulakan rutin anti-aging. Tapi, macam saya pernah tekankan, walaupun retinol berkesan, ia bukan untuk semua orang Memang ada kulit yang tak sesuai menggunakan retinol. Pada sesetengah kulit, menggunakan retinol menyebabkan kulit jadi merah, pedih, panas atau terus mengelupas pun ada juga. Walaupun ada yang pakai ikut arahan, selang hari, waktu malam, pakai pelembab lah, tapi kulit tetap rasa tegang, kering dan sangat sensitif. Kenapa jadi begini? Puncanya ialah retinol adalah bahan aktif yang sangat potent, sangat kuat. Bahan ini merangsang proses pengelupasan kulit dan menjadikan kitaran sel kulit jadi lebih cepat. Dalam masa yang singkat, bahan ini paksa kulit anda hasilkan sel baru dan singkirkan lapisan kulit mati. Jadi apabila anda mula guna retinol, kulit akan lalui satu fasa yang dipanggil retinization, iaitu proses penyesuaian kulit terhadap retinol. Dalam fasa ini, kulit sedang cuba biasakan diri dengan kadar pembaharuan sel yang lebih agresif dan ini boleh mencetuskan reaksi seperti kemerahan, pedih, kering ataupun iritasi. Masalahnya ialah apabila kulit belum cukup kuat atau belum biasa untuk terima retinol, proses ini boleh menyebabkan skin barrier jadi lemah. Bila skin barrier terganggu, kulit hilang kelembapan dan kulit pun jadi lebih mudah merengsa, susah untuk pulih daripada keradangan. Selain itu, retinol juga mengurangkan aktiviti kelenjar sebum. Sebab itu, kulit boleh jadi kering atau flaky, terutama pada awal penggunaan retinol. Itu sebabnya ramai pakar kulit sarankan mula pakai retinol dengan dos yang rendah secara bertahap dan elakkan bahan lain yang terlalu kuat seperti AHA, BHA semasa mula guna retinol. Dan satu lagi, retinol memang bagus untuk perbaharui sel kulit tetapi ia tidak bantu untuk relax atau tenangkan otot wajah yang menjadi punca kepada kedutan akibat ekspresi wajah anda secara harian atau apa yang kita panggil tadi sebagai dynamic wrinkle. Mari faham dulu jenis-jenis dynamic wrinkles yang boleh wujud pada muka anda. Garis senyum atau smile lines, kedutan pada kedua-dua belah mulut berdekatan dengan tepi hidung dan bibir yang jelas kelihatan apabila anda tersenyum. Smile line namanya. Garis di dahi, kedutan melintang di atas dahi yang terbentuk apabila anda mengangkat kening ataupun membuat ekspresi terkejut. Garis glabella ataupun frown lines, 2 atau 3 garis menegak di antara kening yang terbentuk apabila anda berkerut atau fokus. Crow's feet. Ini garis halus di hujung mata, biasanya kelihatan apabila anda senyum atau ketawa. Semua kedutan ini berpunca daripada pergerakan otot wajah yang berulang-ulang hari demi hari, tahun demi tahun, dan untuk masalah ini anda perlukan sesuatu yang bukan sekadar merawat kulit tapi menenangkan pergerakan otot secara lembut.
Sekarang anda sudah kenal jenis-jenis dynamic wrinkle. Anda mungkin tertanya-tanya, kalau dah pakai retinol tak cukup ke? Jawapannya tak semestinya cukup. Retinol memang hebat untuk pembaharuan sel, untuk tekstur kulit, untuk pigmentasi dan meningkatkan penghasilan kolagen. Tapi untuk kedutan ekspresi seperti smile line, ya, frown lines ataupun crow's feet, retinol bukanlah bahan paling baik. Sebab apa? Sebabnya punca utama dynamic wrinkles adalah pergerakan otot wajah. Retinol tidak bertindak pada otot. Jadi walaupun sel kulit baru terhasil, kalau otot di bawah kulit masih tegang dan aktif, kedutan akan tetap muncul dan semakin dalam dari semasa ke semasa. Di sinilah anda perlukan pendekatan yang berbeza. Anda perlukan bahan aktif yang fokus untuk otot wajah anda, ya, bukan hanya sel kulit. Dan di sinilah datangnya bahan yang sangat menarik, iaitu Argireline. Argireline atau nama saintifiknya acetyl hexapeptide 8 ialah satu jenis peptide yang istimewa yang dirumus khas untuk mengurangkan pergerakan otot mikro di wajah. Kalau retinol bekerja dengan mempercepatkan pembaharuan sel kulit, Argireline pula bekerja dengan menenangkan bukan kulit, ya, tapi otot wajah itu sendiri. Sebab itu Argireline ni digelar Botox in a bottle. Tapi jangan risau, kesannya bukan sepantas ataupun sekuat Botox yang disuntik, tapi jauh lebih lembut, lebih selamat dan boleh digunakan setiap hari. Di mana anda nak dapatkan produk dengan Argireline untuk bantu anda dapatkan kulit wajah yang lebih licin, kurang kedutan dan nampak lebih muda secara semula jadi? Jawapannya inilah dia, 10% Argireline Serum with Net Plus daripada Dr. N Skincare. Ini bukan serum biasa tau. Serum ini diformulasi khas untuk anda yang ingin rawatan kedutan ekspresi sambil memberikan kelembapan mendalam dan beri kuasa tenaga kepada sel kulit anda. Serum ini mengandungi 10% Argireline, di mana ini adalah tahap kepekatan yang efektif untuk bantu menenangkan otot mikro wajah secara konsisten. Serum ini juga ada Net Plus. Net Plus ini bukan nama baru dalam dunia kesihatan dan anti-aging, tapi baru sekarang ia diperkenalkan dalam skincare secara topikal. Apa fungsi Net Plus? Dalam tubuh anda, Net Plus ialah koenzim yang penting untuk penghasilan tenaga sel. Ia juga bantu sel pulih lebih cepat, berfungsi lebih cekap dan melambatkan proses penuaan kulit anda dari dalam. Tapi semakin anda berusia, paras Net Plus dalam badan makin kurang tau. Dan sebab itu kulit mula nampak kusam, lambat pulih daripada kerosakan dan kurang bertenaga. Jadi apabila Net Plus dipakai pada kulit, ia bantu kulit untuk recharge semula sel kulit anda, ibarat macam fast charger untuk kulit, terutama kulit yang letih, kusam atau yang rosak akibat sinar UV dan juga stres. Gabungan Argireline dan Net Plus bukan sahaja relakskan otot wajah, tetapi juga aktifkan semula fungsi sel kulit anda agar nampak lebih muda dan sihat. So, siapa yang patut guna 10% Argireline Serum with Net Plus daripada Dr. N Skincare ini? Kalau anda berumur 30-an dan ke atas dan dah mula nampak dah garis halus apabila anda senyum, apabila anda bercakap, kan? Kalau anda rasa wajah cepat nampak letih atau selalu berkerut-kerut di kawasan dahi, sekitar mata ni, kan? Ataupun kalau anda tak tahan dengan retinol tapi nak produk dengan bahan anti-aging lebih berkesan, atau anda yang sudah ada basic skincare dan nak tambah satu langkah advance yang boleh bantu lambatkan tanda penuaan, inilah dia. Saya sarankan tekstur serum ringan, mudah serap dan boleh dipakai siang dan malam, sesuai digunakan selepas toner dan sebelum moisturizer. Apabila anda pakai serum ini, fokuskan pada kawasan dahi, bawah mata, ya, bawah mata, sekitar mata ni, tepi bibir, dan untuk nampak kesan optimum, pakai secara konsisten dalam 4 hingga 6 minggu. Okey, jom kita recap. Retinol, bahan yang bantu pembaharuan sel dan percepatkan kitaran sel kulit. Argireline adalah bahan yang relakskan otot wajah, kurangkan kedutan dynamic wrinkles, ya. Net Plus, cas semula jadi, cas semula tenaga sel kulit anda. Cas semula jadi lah tu. Bantu pulih dan lawan penuaan dari dalam. Kalau anda rasa wajah anda cepat nampak letih atau ekspresi muka anda nampak macam makin terbentuk jelas, ini mungkin masa yang tepat untuk mula pakai serum yang ada Argireline dan juga Net Plus dalam rutin skincare harian anda. Dan kalau anda pernah cuba retinol tapi tak sesuai, 10% Argireline Serum with Net Plus daripada Dr. N Skincare adalah alternatif yang bukan sahaja lembut tetapi sangat efektif untuk masalah yang spesifik.
Kalau anda soalan tentang serum ini, tinggalkan di ruang komen. Saya akan jawab satu persatu. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.